cuba masuk tengok sejauh mana orang kata kadang-kadang kita boleh mendengar anak-anak kita tengah malam pagi dia bercakap je kerja dia. Itu adalah antara game, online games yang interaktif di mana mereka mudah dipengaruhi menjadi kawan. Kenapa platform ini mudah untuk mendorong menjadi dorongan kepada kanak-kanak? Kerana di situlah orang boleh manipulate. Tak apalah, you tak ada duit, kita top up. Bagi token. Kalau tak pun dia berkongsi, mak kita marah lah macam ni kan untuk main. So dia tak apa, untuk membina hubungan. So dia ada rakan karib dah kat situ. So mudahlah kalau orang nak apa, you bagi gambar bogel ke untuk dapat macam token. ni. So untuk dapatkan token. Ini dah berlaku, report pernah dibuat. Budak lelaki. So kanak-kanak pula kalau dia rasa macam tak berlaku apa-apa kesalahan, tak memudaratkan fizikal dia, dia bagi je. Betul. Betul tak? Sebab ada kesnya di mana saya sendiri tanya budak tu, mangsa ni, kenapa tak buat report? Asyik duduk pergi, dia berani lah dengan suspek ni. Kanak-kanak ni tadi dia kata tak rugi apa pun, tak mengandung pun dia kata. Oh, sebab dia lelaki.